Finally kita dah sampai Sungai Besar. So dekat Sungai Besar ni sebenarnya kita orang nak pergi jumpa satu senior captain ni. Okay, disebabkan dia sangat senior kat sini, kita orang nak tanya kat dia. Kita orang nak tanya beliau macam mana keadaan dulu dengan sekarang. Pasal ikan kat sini, pasal ikan yang dah pupus, yang ada lagi, yang dah tak ada, yang memang dah tak pernah nampak. Lepas tu kita orang nak jumpa dia sebab kita orang nak korek dia ada spot memancing kerapu besar-besar bas kat sini. So kita akan jumpa kapten sini sekejap saja lagi. Korang stay tune. Okay, let's go. Sungai Besar ialah kampung nelayan terbesar di daerah Sabak Bernam dan juga pelabuhan ikan yang menghasilkan ikan terbanyak di Selangor. Populasi bandar ini adalah sekitar 23,000 dengan 73% Bumiputera, 23% Cina dan 3.5% India. Namun 95% daripada penduduk di kampung nelayan ini adalah Cina. Ekonomi bandar ini tertumpu kepada pertanian dan perikanan. Kejar ketua kampung kat depan. Sabar. Laju betul dia berlari. Kita dah jumpa kapten senior. So kita nak borak dengan dia. Orang dengar je lah sampai habis. Ada banyak ilmu penting yang dia nak bagi tahu kat kita. Okay? So let's go. 谢谢你们来这边的到访。我们我这是大吉村，我也是这里大港村长，我这村大概有300多户子，那么就有大概有2000多个人口。那么就在这个渔船呢，我们这里有大概 A、B、C 的船，大概有200艘。有200多艘。就你们的港埠渔船是 supply 去哪里啊？最多是在济州，已经半港或者到中国。这10年来，你觉得那个渔产家？我以前也是一个渔夫的，也是出海的。那么以前到现在比例来讲啊，鱼的产量啊，慢慢的减少，一些鱼种啊都绝种了，不在了哦。比如什么鱼？安南鱼啊，鲨鱼那些减少很多的哦。海波那些鱼啊，这些经过那种拖网渔船啊，海虫也变质了啊，所以有一些他们不能够住在这边了，捕鱼量过量也是其中一个原因啊。这边我知道有2条港嘛。一条是这条港啊，这个是新港嘛，那个旧港嘛，旧港是天然的嘛，新港是用人挖的嘛。Sungai Besar mempunyai 2 pelabuhan, Pelabuhan Baru dan Pelabuhan Lama. Semasa meluncur di perairan berhampiran Sungai Besar, anda akan melihat Pelabuhan Baru yang berpanjang 600 meter, manakala Pelabuhan Lama lebih panjang sedikit iaitu 700 meter. Pelabuhan baru adalah struktur buatan manusia. Dibina hanya beberapa dekad yang lalu untuk kemudahan nelayan tempatan. Pelabuhan ini dapat membantu mereka mengagihkan tangkapan segar mereka ke pasaran di seluruh wilayah. Sungguh mengagumkan bagaimana visi mereka dalam membangunkan pelabuhan penting ini telah membawa banyak peningkatan dalam pekerjaan mereka. Setelah mendengar dari kapten senior, kami berasa sedih. Beberapa spesies ikan sudah lama tidak ditemui di perairan Sungai Besar. Contohnya, hiu paus, hiu pari, jerung harimau, ibu kerisi, ikan anam dan udang petak. Jika mana-mana ikan ini masih wujud di kawasan anda, hargailah mereka dan lindungilah habitat mereka. Sebelum kami bertolak, kapten senior turut berkongsi lokasi tempat memancing misteri di mana ikan kerapu yang jarang ditemui masih wujud dan kami bertekad untuk ke sana mencari ikan tersebut sebelum ianya hilang selama-lamanya. Kami benar-benar berharap kerapu megah ini tidak akan ditambahkan ke dalam senarai tadi pada masa hadapan. So, yes, catch and release.